Menteri Pendidikan Fadlina Sidek menyatakan rasa syukur selepas Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail memohon maaf di Mahkamah Session berhubung kenyataan fitnah yang berkaitan dengan dakwaan larangan melaungkan takbir semasa Minggu Solidariti Palestin di sekolah 3 tahun yang lalu. Menurut laporan FMT, Fadlina berkata bahawa beliau datang ke mahkamah dengan niat untuk meneruskan perbicaraan, namun menegaskan bahawa perkara yang paling penting baginya adalah untuk membersihkan nama serta mendapatkan permohonan maaf secara terbuka. Yang saya mahu dengar adalah perkataan maaf dan hari ini saya mendapat permohonan maaf itu, katanya kepada pemberita selepas prosiding. Fadlina turut menambah bahawa apabila Zulkifli meminta maaf dan menarik balik kenyataan yang tidak benar, ia memberi kelegaan yang besar dan nama beliau kini telah bersih sepenuhnya. Selain itu, Fadlina memaklumkan bahawa kos RM15,000 yang diperoleh daripada penyelesaian kes itu akan disalurkan sepenuhnya untuk kempen Solidariti Palestin di Jasin. Sebelum itu, Zulkifli yang juga merupakan Pesuruhjaya PAS Melaka bersama Harakah, lidah rasmi parti tersebut, memohon maaf kepada Fadlina di hadapan Hakim Hilmiah Yusof. Dalam kenyataan permohonan maaf yang dibacakan di mahkamah, Zulkifli mengakui bahawa kenyataan sebelumnya telah mencetuskan pelbagai tafsiran serta menyebabkan salah faham di kalangan orang ramai terhadap Fadlina sekaligus mencemar nama baik beliau. Beliau turut mengesahkan bahawa sekolah-sekolah sebenarnya dibenarkan untuk melaungkan takbir dan membaca kunut nazilah sepanjang Minggu Solidariti Palestin.